Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bertemu dalam slot tutorial. Jadi kali ini saya akan kongsi bersama salah satu teknik yang kita boleh gunakan ketika kita menduga, iaitu teknik believer. Jadi apakah sebenarnya teknik believer ni? Untuk kita faham teknik believer ni, saya akan berikan dua perbandingan. Okey, lihat yang pertama. Okey, calon pertama. Saya rasa pihak kerajaan sudah pun mengambil langkah-langkah penting untuk meningkatkan kualiti pendidikan di negara kita. Jadi jika anda lihat kepada ayat di sini, ianya terdapat beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan yang kita dapat lihat di sini ialah penggunaan saya rasa. Jadi dalam apa-apa pun temuduga rasmi kerajaan, saya rasa ni kita tidak boleh bergantung kepada hanya rasa saja. Kita perlu ada satu pendekatan lain yang berbeza daripada saya rasa. Jangan gunakan saya rasa. Okey, satu lagi ialah pihak kerajaan. Pihak kerajaan ni terlalu general. Kerajaan tu sendiri banyak kementerian-kementerian. Jadi kementerian apa? Ini satu. Satu lagi ialah langkah-langkah penting. Langkah-langkah penting yang bagaimana? Jadi jangan anggap penemuduga sudah tahu. Don't assume, never assume. Jadi kita akan bandingkan dengan yang ini. Okay, cuba lihat. Okay. Saya percaya tuan, Kementerian Pelajaran Malaysia sudah pun membuat kajian teliti dan mendalam akan perubahan sistem pendidikan. Antaranya ialah dengan pengenalan items di sekolah rendah. Jadi di sinilah teknik believer yang akan anda gantikan. Jangan gunakan saya rasa, gunakan saya percaya. Saya percaya tuan, saya percaya. Kerana percaya tu kepercayaan. Percaya ialah satu perkataan yang sangat kuat sebenarnya, pengaruh dia. Percaya, kepercayaan, anda yakin, keyakinan. Bila anda percaya, anda yakin, benda tu lebih strong nak dibandingkan dengan rasa. Saya rasa macam ni lah. Saya rasa pesawat tu akan jatuh lah. Bandingkan dengan saya yakin. Saya yakin pesawat itu akan jatuh. Saya percaya pesawat itu akan jatuh. Itu bezanya. Itulah sebenarnya teknik. Walaupun nampak kecil, tapi dia dapat efek. Ia akan efek kita punya performance. Jadi di sini saya menggunakan saya percaya. Jadi kerajaan di sini kita tak guna, kita terus saja Kementerian Pelajaran Malaysia. Kita dah spesifik sikit situ. Nak spesifik lagi ada caranya, tapi cukuplah setakat ni spesifik kita. Okey, kita buat kajian teliti, alright, dan mendalam akan perubahan sistem pendidikan. Ini menunjukkan bahawa anda sekarang ni sudah aware, anda sedar berlakunya perubahan dalam sistem pendidikan. Berlakunya satu shift, berlakunya satu paradigm shift. Jadi anjakan paradigma. Ini setengah-setengah calon mereka tak tahu benda ni. Serius. Mereka tak study benda ni. Kalaupun mereka study, mereka tak study secara mendalam sebagaimana yang kita dah study sebelum ni. Apa itu item, apa dengan videonya, apa semua. Saya harap anda dapat feel, dapat satu feel yang berbeza dengan daripada tak tahu langsung. Betul tak? Kita punya approach kita tu dah beza dah dengan cara lain. Okey. Dan seterusnya ialah antaranya ialah dengan pengenalan item di sekolah rendah. Kita bagi contoh sangat spesifik item. Kita tahu. Jadi amatlah menyedihkan jika anda nak pilih option sains tapi items anda tak tahu. Itu sangatlah merugikan kerana calon yang bijak dia akan buat ni. Rujukan-rujukan ni dia akan buat. Kerana dia tahu untuk tahun-tahun yang berikutnya persaingan makin sengit. Setiap orang ada rujukan sendiri, jadi untuk okey, cukuplah setakat tu ya. Jadi seterusnya tengok. Kalau kita ubahkan dalam bahasa Inggeris, katakanlah nak bagi dalam bahasa Inggeris. Jangan cakap pula I believe sir. No. Kita sir, I believe that the Ministry of Education has done the necessary research accurate and holistic towards the major change in our education system. Okay, sir, I believe, saya percaya, I believe that the Ministry of Education, okay, sini dah bagi tahu, necessary research, kajian yang accurate, yang tepat dan holistik, mendalam, towards the major change in our system, our education system, sorry,
For example, for example, berhenti sekejap, pause sekejap. Jangan terus, for example, the introduction of it, tak. Berhenti sekejap. For example, baik nak tahan nafas sikit. The introduction of items in primary school. Titik dah. Nak sambung lagi pun boleh, tak nak sambung pun tak apa. Tengok reaksi penemu lega macam mana. Jadi saya harap teknik believer ni dapat berikan anda satu, orang kata, input baru lah. Jadi saya harap anda dapat apply ni. Tak kira lah untuk sains ke, option KH ke, music ke, PJ sekalipun. Benda ni boleh diguna pakai. Jadi saya harap boleh membantu lah kali ni. Banyak lagi sebenarnya. Seperti yang saya katakan sebelum ni, usaha kita tak berakhir hanya pada satu titik. Pendidikan tu sendiri satu perkara yang berterusan. The never ending proses. Usaha yang berterusan. Okay. Jadi kita jumpa untuk slot berikutnya. Ada banyak lagi saya nak kongsi di sini. Okay, sekian, terima kasih.